Kabak Herman ngah. Coba. Dia sunan. Bak, mana calon tu bak tu? Lancak lah calon hang mah. Wah, tinggal dia. Bak. Bak kok badik tu gaya ke? Dia calon menantu. Lupa dia tak sesuai. Bentaronya di Madu. Apa? Ikutan, Mbak. Tak eh. Oh, tak. Oh, dah ke apa nak di sektor ni banyak sektor nan tu. Sektor barat dia tinggal nan. Sektor 9. Sektor 9. Dan ya. Kau kecala menentu dengan man. Ya, Bak. Betul menantu bak tu. Masa datang tu. Dia agak rancak nampak dia tu. Tak imbang ni bang. Itulah serius dia nya. InsyaAllah. Ayo, Mbak. Ni dah kerja dah tu. Piti dia bagi nah. Honda dah beli petang. Dia ke membeli auto nya nah, tapi tak berani dia dah. Tapi nya nombor bini lah. Tak ada tu dah man rokok apa habis ah. Tadi beli rokok biarlah rokok bak tu. Ke balik lah bak rokok ah. Tak ada piti hanya piti apa. Lah balik lah. Jadilah dia. Sini besok ada cari tak jauh, agak lamuang dah ya, Pak. Dia ada nunian calon bini yang. Jadilah mana? Ada piti. Bang balik lah. Balik rokok kuih kau aja. Jadi, Bak. Jangan kembali nan lain lah. Kembali rokok je dah ada okey. Dari abak tu. Rokok bak lain. Makan ni apa segala macam petang bak kali onda baru. Tu onda-ondanya bawa-bawa kan tahu kan? Pernah naik onda tu? Lain. Tu apa? Dah ada onda abak. Itu. Kabak balik tu alun berani abak. Sebabnya belum bini lah. Jadi mencari kondisi Sherman itu. Ahli kepaham lelaki je nyo. Tidak ada, Mbak. Kan? Tak kepaham lelaki je nyo. Kau dapat usah lah. Tak usah. Oke. Dua apa, Kak? Ya kisah lah. Jadi komunikasi awak tetap lancar. Awak buang silaturahmi awak tetap lancar. Awak tetap berhubungan. Walaupun tak jadi nak Sherman.